Hai, Assalamualaikum kawan-kawan dan follower. Sekarang saya nak pergi ke Terengganu sebab nak tengok pakcik saya kahwin. Tu dia. Saya tengok luar. Nampak tak tu tau? Sekejap saya tengok dekat sikit. Sana nak adjust. Sini kot. Saya akan nampak lah sikit-sikit tu. Dah nampak. Okey, nampak sikit, nampak. Oops, okey. Dia tengok dekat sikit baru saya nampak. Tengok luar. Ni on the way lah ni nak ke Terengganu. Okey, kita dah sampai ke destinasinya. Basah ni. Kursi ni basah lah macam. Mungkin cuci tangan kot tadi Omar lepas makan. Tak ni, kursi basah. Takut air daripada tangan saya tadi. Tidak. Orang minum tadi tu basah. La ilaha illallah. Ni kursi ni basah. Apa tu? Apa cara dia orang minum saya basah tu? Kat luar homestay. Ya, hai, selamat pagi. Sekarang kita kat luar homestay lagi, tempat semalam. Tu dia. Ni pagi lagi ya. Sekarang pukul 8:11. Nak makan buah. Buah anggur ya. Buah sejuk lagi ya. Rumah keluarkan benda free, lepas tu basuh tu. Ni rumah bawa ni meeting rumah tanah tepi rumah. Pulau kurus. Pulau kurus. Saya rumah. Pindah ni ada dia tu. Tanah sebelah pokok. Dia. Tanya tu orang kebun ni Tok Cik. Yang macam-macam lah rumah awak tanah. Semua dah naik rumput. Ada lagi kebun macu. Awak kebun tepi tingkap. Macu tepi tingkap tangkap gambar kek. Kek brownie, kek coklat, kek lapis lah. Kebun tepi tingkap. Campak benih kat tepi tingkap pun. Campak benda tepi tingkap. Wah, cucu pisang pagi. Alah, kenapa pakai punya tuna? Koyum. Hai kawan-kawan semua, sekarang dalam bilik saya tidur dekat homestay lah. Sekarang saya dalam bilik dia. So, sekarang kita buat-buat lah. Sebenarnya kita tengok, saya tengok ni pakcik kahwin, majlis kahwin. Malam tadi sampai kan. Malam tadi masa kat luar tu dia orang tengah tu lah. Sekarang semua dah selesai. Hai kawan-kawan, follower. Semua kawan-kawan lah. Kalau follower, hai semua. Kalau kawan-kawan, hai Azhar, hai Zul, Fikri, semua. Muiz, Ayolah Muiz. Lepas tu Arman, Nasrullah, Faiz. Dalam bilik. Okay, kita gambar barang. Sekejap lagi Aman dia nak pergi hotel pula. Bagi boleh. Ya. Tu benda tak nampak. Abang. Ya lah. Abang. Semua.
Ni robot almari dia. Robot cermin. Suami dia ada dua. Tempas. Pisau pecah. Pakai baju hitam ni. Mana? Apa dia? Seluar. Tak, orang ada dua. Suami dia. Bila tadi. Baju ni pun tak pakai lagi. Ada tiga baju. Macam hotel bilik ni. Okay, sekarang kita dah keluar pada homestay. Kita nak pergi mana, Safia? Nak pergi mandi apa? Umi? Waterpark. Waterpark dekat hotel bintang ke bintang tak bingung. Tak terlupa nama. Dengan Mak Cu kat depan. Apa bawah? Bukan saya. Tu Omar. Abang Mizan ni ayah ejen mak cik. Ha. M-A-T mak. K, bukan T. K. Mak cik mak. Ha. Ayam kepuk on fire. Ya, Bandai. Salah, Bandai. Bukan Safia. Tengok tu. Pergi ke kiri, Pergi Bangladesh. Kita duduk seat paling belakang sekali antara tiga ni. Belakang ni Omar, Mak Cu dengan Talha. Omar, Mak Cu sini. Omar belah sana. Tengah-tengahnya Talha. Awak semua nak buang kat mana nanti? Ha, kan dah Mak Cu marah. Nak. Tapi jangan telan, jangan buang kat mana. Ha, Mak Cu dah tanya tu. Buang baju ni. Ambil tisu, kalau nak buang minta tisu, buang dalam tisu, lepas tu buang untuk sampah. Hai Muhammad Hamizan. Awak sedang buat apa tu? Saya sedang main water, Pak. Hai guys. Sekarang saya dengan adik saya dah sampai dah dekat resort. Tengah main water park. Jom, kita nak main. Awak kenapa awak tak mandi? Rupa awak Muhammad Hamizan dah mandi dah? Apa komen sikit? Depan lah. Okey, tak boleh. Hamizan. Sekarang saya nak nyatan. Tak jom koyong. Kakak tu pula kakak. Lompat. Tak boleh lompat pun. Mati apa? Tolak kakak. Kakak turun ke sambung. Lompat terus. Ya Allah, tak tunggu. Cik tunggu kami sampai bawah baru cik tutup tau. Baiklah. Baik. Makin ada orang cameraman. Kakak. Dia nak tidur. Kakak. Selamat tinggal kakak. Dah boleh turun ke you? Ha. Dah. Selamat tinggal you. Saya seronok main kat sini tau tak? Nah. Ada dia orang. Dan ini pun tempat best tau bagi saya. So saya rasa macam ikutkan kita nak balik tau. Nak main dengan ramai-ramai lagi kat sini. Tapi apa boleh buat? Itulah menentukan. Yeah. Cik Ya. kat situ tu. Ha. Hai. Selamat pagi. Sekarang kita orang baru keluar pada resort. Nak pergi sarapan. Kempet ke ni? Tu dengan keluarga. Nak duduk je ni kempet. Pandai 3 seat ni. Macam ada dulu sakit. Bukan ketuk kuat sangat pun. Kuat lah tu. Tangan Safia tu tangan besi. Itu pun dah sakit. Iya. Tangan saya macam jeli tahu. Belayan jeli tu. Belayan pergi mentah. Pergi mentah. Dekat lembah itu bisai. Benar saja.
Kepala dia kalang-kalang tapi ya. Mari. Oh, tadi kan semalam kan ada tu yang ambil tu baju kan. Sakit lah. Orang kata tangan saya jeli. Masuk dalam hidung Mizan. Jelly apaan? Jeli tangan saya. Masuk dalam lubang hidung apa kita tu keluar nanti. Macam tu. Yang sama beli yang Ni. Mem jalan masih. Ya Allah. Mama, ke depan kejap. Toma baring. Toma kan baby. Toma baby. Tapi baby yang besar sikit. Saiz besar. Mengucap tak? Mengucap dua kali live. Dia nenek baby. Nenek baby. Toma lah tu nenek baby. Toma baby kan ini. Tak bahagia. Toma bilang hai. Nah, Sapia pagi, Sapia nenek baby kan. Mana ada? Toma lah. Toma tu besar. Saya kecil. Kecil macam semut. Bukan. Kecil macam tu. Apa? Kuman. Kecil macam kuman. Jauh benar lah dia orang cari makan. Jauh benar dia orang cari tempat makan. Sapia buat apa ni? Tapi dah total. Oh. Oi! Nak pakai kau balang. Ya Rabbi, apa jiwa ni? Macam minyak beku. Macam minyak beku. Toma. Hai. Okay, nak turun. Tu, Miran. Dah sampai. Tadi Okay, dah ambil breakfast. Betul. Ada malam tadi. Sini kan orang nak api lah. Sebab tu ada di rumah. Orang nak pergi beli. Terlalu juga. Boleh rekomen sekolah dia. Oh, dia nak makan dia. Ada kan? Jom, kita nak. Nak gerak. Balik. Balik. Dah habis breakfast lah. Kita duduk belah kanan pula. Belah kiri pula. Kat kiri. Cakap lah itu. Cik Beda bangun macam ni dah. Cik Beda. Ni, cepat. Ayah dah bukakan dah. Tak nak turun. Tak nak turun, malas. Ni, tengok berapa. Adik, tak payah main list, main je. Pergi mana? Dalam sangat tengok. Cepat lama. Aku tak nak turun. turun. Tak nak turun sudah nama kamu babe. Orang sepatutnya macam ni. Tak nak kawan, tak nak kawan sudah nama kamu babe. Dah balik-balik ludah. Amizan. Hai. Ai. 清空放熊江，今年dah pula dah. Nak. Koyum. Koyum tengok Safia, Koyum. Koyum tengok Safia, Koyum. Tak payahlah. Koyum, Safia kacau saya, Koyum. Koyum ramai awet dah, dia tak layan lah kita. Banyak awet dia. Ada bersayap.
Ada yang berkepak, ada yang bertopeng. Ada yang ratu. Ratu semut. Lawak sangat lah. Ratu semut. Koyung. Lagu hari raya ibu. Mana lagu Hari Raya? Kita kan waktu raya. Tahun depan. Taklah tahun Bizai. Tahun Bizai. Hai budak ni. Lagu apa lagu Minjang? Lagu keropok. Lagu keropok. Sepasang kerusi. Dengar dia sebut apa? Sepasang kerusi tanpa kata. Radio kami slow takut tak dengar kawan-kawan. Lain orang cakap. Lain yang cakap. Dia cakap hijab tapi cakap hijau. Bentuk karang. Safia dengar tu lagu. Sepasang kerusi anda bisa bicara. Mana boleh kerusi bercakap? Kalau kerusi bercakap kita duduk ni kata Tok Mak bangun Tok Mak. Berat sangat ni bangun. Nanti saya berpatah tau. Cakap. Itu kursi ajaib. Indonesia buat lagu. Bukan kursi ajaib sebab dia boleh cakap. Sepasang kerusi boleh dibicara. Apalah. Ada otak dalam kuda. Indonesia boga peladu. Nasi pun boleh cakap. Biar. Apalah. Baik. Lukisan wajahmu di cermin mata. Cermin. Tu mata pun boleh pakai. Silap. Silap misai. Iya. Kenapa? Silap misai. Saya nak ambil video, ambil gambar. Ya kau gelak kat saya ni. Kenapa ya? Silap misai. Wisakap. Wisakap. Cakap Bangladesh. You 听说我们长长成长。 Tapi Haji nak balik Kuala Lumpur. Cik Pipa. Teruk tak? Balik apa hari? Jadi elok. Ya tak saya. Sini. Saya long dulu. Ayah long. Ayah. InsyaAllah. Ya. Mudah-mudahan ayah long doakan dapat pergi Dubai nanti ya. Cakap ni besar sikit kat budaya ni. Ibu selain. Dah, bye. Sampai Dubai jangan lupa ayah long. Okey, janji tak lupa. Tak nak Umar dah. Sekejap lah kakak Elisa. Besar. Sekejap lagi dia pun sama kat depan tu. Omar. Ada. Ada banyak gitu lah. Apple ni barang pun saya tak. Apple barang. Berapa kali? Tak, tu ada banyak luang. Kita second trip. Second trip. Good lah. Nak pusing. Baik lah. Gulak. Apa lagi Kak Lisa? Balik. Jom lah terjun kolam sana. Tak sempat. Nak balik lah. Mana tempat. Lawak. Tunggu Cik Kim semalam. Cik Kim. Mana Cik Kim ni kata nak turun gelongso. Lepas Cik Kim cakap cuma nak naik untuk rakam je. Tak apa. Yang penting kita dah test. Sedap kan gelongso dia kan? Ya best. Menarik. Tak, semalam datang gelongso kat sono. Cik Kim ni tukang ambil gambar je. Cik Bipah lah kenapa tak turun? Baik, kita nak keluar. Saya tak turun gelongso semalam. Takut. Kenapa? Takut berenang kolam. Berenang laut je boleh.
Sắp giờ ra cô nhiều ra tăng ra dengan mak kenapa Bicep. Bicep. Baik Cik Kim. đâu Dia tomak kan nanti boleh masuk bantam weight. Bantam weight kan dia nak ni kembang. Ingatkan Amnesty. Tengah dik. Oyum. Tengah dik gelak. Bye. Bye ya. Dah dekat perut je besar. pelut Sampai tak? Memang mesti ada jengkik. Tak sampai. Tak. man dah pelut man pelut Mak apa? Nak rasa nama kedubuk kan. Tempat laju apa? Dia tanya mak atau mak apa. Tapi Lah, koyun ni. kan dapat. Aman dah siapa? Aku nak hidup ni. Pok ni kan. Oh ya, dia tinggi betul. Dah tinggi kita. Baik ya ni. Ma.